Okay guys, jom. Let's go. Aku nak pergi ke Melaka. Hari ni anak aku ada game. Satu hari ke sana. So, let's go. Mana Kaisar ni? Oh, sampai lagi? Tak sampai lagi? Dengan mak dia. Buat kerja. Satu cawan RM1. Niaga. Boy, stay boy. Stay. Pasti balik. Okay, players, go. Pergi register dulu. Jangan dah masuk untuk briefing, untuk orang faham. Dia main. Alright. Okay. So, Akasha ready dah? Ready? Ready belum? Ready? So, nak main macam mana nanti? Ha? Nak main macam mana nanti? Play simple. Play simple lagi? Passing, shooting, Lagi? long pass. Lagi? Itu je. Okay, main suara. Tahu? Beri semangat sikit kawan-kawan. Tahu? Okay, have fun. Have fun. Apa saya main kiri? Masa ikut. Okay, dah masuklah. Go. Kos, Ya, mesti. kamera besar. Kau. Cepat kita baca doa sikit, cepat. Cepat kita baca doa. Wow. Kita sini, bos. Tak boleh. Dapat. Pergilah aku kau. La ilaha illallah. Okey, boy. Come. Dapat. Alright. Macam saya cakap tadi, kita kat game ni. Alright, kita datang jauh, kita nak enjoy main bola. Saya nak semua enjoy, okey? Alright, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kepada segala kebaikan dan malaikat. Kami mohon padamu ya Allah pada kepala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini game ke berapa? 2. So, first game tadi saya nak. Boleh lah. First game tadi menang lah. Alah. Kalah berapa? So, next game macam mana? Benar. Next game you nak main macam mana? Suara. Next game macam mana? Nampak dia buat apa tadi? Next game macam mana? Suara lagi. Bola atas jangan miss. Sebab you tinggi. You tak ada reason kenapa you nak kena miss bola tinggi. Jaga timing. Jangan takut main suara. First touch check passing, check ball control, passing gerak. Jangan passing lepas tu duduk statik. Tahu? You lepas passing you kena move. Faham? Midfield dia kena mobile. Faham tak? Midfielder kena mobile. Jadi kalau you tak mobile, kawan-kawan you susah nak main dengan you. Faham? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 6, 7. Mana first game tadi? Okay.
Okey, apa kalah 1-0? Bola licin kalah. Next game macam mana? InsyaAllah boleh menang. 1-0. 1-0 ataupun 2. So, nak menang kena macam mana? Apa strategi, apa plan? Kena buat apa? Jangan banyak pegang bola. Lagi? Jangan bagi diorang shoot. Lagi? Shoot kuat. Main suara. Lagi? Check passing. Passing dengan terbuat kalau orang tu kosong ataupun cross. Okay. Right. Cuma tak ada rezeki je. Tu lah peluangan tim kita nak menang kan. Sayang kita kena usaha lagi. Ada lagi 2 game. Ada lagi 2 game. 2 game. Menang lah. Kena menang lah kan. Kita jangan last minute nak tunggu tim ni menang, nak tunggu tim ni kalah. Kita kena ambil point. Main betul-betul lah. Main all out. Main all out tau. Bola hilang, kejar balik. Baik Ma. Semua dah dapat. 7-6. Siapa punya? Oh. Hari kuat dia tutup lah dulu. Please subscribe to Hafiz Ghazali and like and sub. Bye bye.